Oh. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Okay, kita pasang ya. Ni power kata. Alright, so ni aku punya phone holder baru lah. Quad lock lah kalau kau tahu kan. Rasanya quad lock ni agak famous lah. Yang ni dia mirror mount. Mirror mount. Kenapa aku pilih quad lock juga? Sebab aku dah pakai casing quad lock ni. So aku rasa macam better ambil lah quad lock kan. Apa dia nampak minimalis. Kalau dia tak pakai phone holder, dia nampak kecil kan. Tu the goal lah. Tadi ni baru aku nak try. Kerap okey. Aku memang akui lah, yang phone holder ni memang agak mahal. Quad lock memang agak mahal. Tapi ada je yang kopi punya. Aku tak berani nak pakai kopi. Sebab banyak case kan. Tapi kadang-kadang ada juga aku dapat case yang original pun kena. Apa? Ni aku nak test lah ni. Sebab Y16 ni aku jarang pakai phone holder. Bila perlu baru aku pakai. Dia agak bila pakai, kalau pakai phone holder biasa yang macam QA aku pakai tu dekat sini kan, nampak cantik sikit lah. Kalau ni nampak macam tu dekat side mirror kan. Tapi okey lah, jadi function lah. Tapi yang aku nak look bila kita tak pakai phone holder tu nampak minimalis lah. Tu yang aku nak sebenarnya. Tak jatuh tak apa kan. Tapi kekurangannya phone holder ni kan, orang akan nampak phone kawan tu, risiko untuk orang curi tarik ke memang besar juga lah. Banyaknya kenderaan kereta. Mana nak duduk ni? Tak muat ni. Oh, sebaik lah. Oh, lori kat kanan lori. Astaghfirullahaladzim. Bila kau tak nak mengalah kan, berangai malah nak cakap lebih. Sekarang nanti suruh bawa lori pula kan. Sikit tengok macam mana. Wifi agak kuat, tapi aku ada dampener tu. So hopefully okey lah handphone aku.
cucuk belakang dah. Tak suka. Oh, besar ke kanan tu. Stay in your lane bro. Stay in your lane. Ya Allah. Alhamdulillah sampai sedang. Okay, memang senang nak buka. Tekan push, tu pulang keluarkan. Okay, senang je nak buka. Dan ni aku nak nampak minimalis kan, nampak cantik je. Dan warna biru ni kena dengan aku punya motor. Memang nice. Y16 ni memang seronok lah pakai. Aku suka modify, pasang accessories. Ini pun banyak lagi aku nak buat dengan motor ni. Dah habis banyak dah sebenarnya. Dah ribu-ribu juga habis dekat motor ni. Tapi banyak lagi aku nak buat. Mileage berapa motor dia? 14,000 dah. Dah 14,000 guys. Maybe 15 ke 16 ke kita hantar buat needle bearing ke. So motor ni perform je. Cuma aku nak tukar sport rim kot. Nak bagi ringan sikit. Belakang 2.5, depan 1.85 ada SP500 tu. Cuba kau komen dekat bawah, nak warna hitam ke nak warna bronze. Purple tu aku tak berminat lah pula. So mungkin aku nak tukar cover set ke apa kan.